Hari ini Alhamdulillah dalam lautan kerja ke Sarawak, khususnya ke Miri ini, saya berkesempatan untuk memantau salah satu pelaksanaan program Jualan Rahmah Madani yang dianjurkan oleh KPDN Cawangan Miri ini. Sebagaimana yang kita maklum bahawa Kerajaan Persekutuan meneruskan program Agenda Rahmah, termasuklah program Jualan Rahmah Madani bagi tahun 2025 ini dengan peruntukan yang ditambah. Kalau tahun lepas peruntukan untuk program Agenda Payung Rahmah ini adalah 200 juta, tahun ini sebanyak 300 juta. Termasuklah program PJRM, program Jualan Rahmah Madani. Dan komitmen kita adalah untuk meningkatkan bilangan ataupun siri penganjuran program-program Jualan Rahmah ini, bukan hanya sebelum ini bersandarkan kepada DUN, Parlimen, tetapi kita perluaskan hingga ke peringkat Dewan Undangan Negeri. Dan kalau kita lihat statistik untuk Sarawak, tahun lalu sepanjang tahun sebanyak 1,152 siri program Jualan Rahmah Madani yang telah dilaksanakan. Dan untuk tahun ini, setakat 26 April, jumlahnya adalah pada kadar 503. Jadi ada lebih kurang Mei hingga ke Disember. Kita harap supaya KPDN Sarawak dapat meningkatkan jumlah berbanding tahun lepas. Dan antara pendekatannya adalah untuk kita bekerjasama selain daripada rakan-rakan strategik, retailers yang terlibat. Saya juga minta supaya KPDN di Sarawak dan juga seluruh negara agar bekerjasama dengan pusat-pusat khidmat wakil rakyat kita, ADUN dan juga ahli parlimen, untuk mengenal pasti kawasan-kawasan yang sesuai.